Saya pernah tanya guru saya. Banyak kafiat mayang sunat. Allahumma salli ala sayyidina. Saya tanya untuk guru, nak mayang hak mana? Nak mayang kafiat mana yang paling afdal? Dia kata hak Nabi tinggalkan. Kata saya kalau mayang sunat, hajat, saya baca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Cuma satu amalan yang saya ambil daripada anak murid Tuan Guru Haji Saman Kati. Kata Tok Guru, hak ni dia panggil semayang hajat niat besar. Kalau niat kita, hajat kita besar, baru buat ni. Allahumma salli ala sayyidina. Kata dia kalau hajat kecil, tak payah buat macam biasa. Tapi kalau hajat kita besar sungguh, buat ni, baru padat. Iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pukul dia pukul 3 hingga pukul 4 sahaja. Malam Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu, lepas kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Fatihah, dalam rakaat yang pertama baca qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada rakaat yang kedua, lepas kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Fatihah, baca 10 kali qul huwallahu ahad. Nampak tak? Tak tinggal juga qul ya, tak tinggal juga qul huwallah. Besar sangat dia punya kelebihannya. Lepas tu subhanallah, lepas daripada bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi belah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi belah kiri. Buat macam ni. Allahu Akbar. Niatlah hati, saja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Sujud. Allahu Akbar. Dalam tu baca 4 perkara. Yang pertama baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Dalam sujud tu. Lepas tu baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Tasbih. Lepas tu baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Lepas tu baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram sampai habis. Lepas tu minta. Minta. Nak apa? Allahumma salli ala sayyidina. Minta nak apa? Minta tu hak besar tu. Hajat besar tu, hak tu ya. Allahumma salli ala sayyidina. Minta kat Tuhan. Lepas tu subhanallah wa salli ala sayyidina Muhammad. Lepas habis kita minta tu, panggung kepala balik, bangkit daripada sujud, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sangat mustajab untuk hajat yang besar sahaja. InsyaAllah. Ini saya ijazahkan lagi sekali, amalan ni untuk diamalkan oleh kita semua. Sebenarnya dah ijazah lah. Kalau tengok saya yang saya baca hari tu ni, dah amal tu pun dah sempurna dah. InsyaAllah. Taib. Qul huwallahu ahad ni dia 1/3 Al-Quran. Bahkan kalau kita, anak kita, bila mendapat cucu ke, dapat anak ke, bila dah kita bang tinggal kanan, qamat tinggal kiri, tak tangan atas ubur-ubur ni. Ni pesan ni. Lepas tu baca inna anzalna ni. Lepas tu baca qul huwallahu ahad. Sebelah sekali. Inna anzalna baca sekali. Qul huwallahu baca sekali. Inna anzalna ni besar kelebihannya. Kelebihannya Muhammad Sayyidina Muhammad, anak kita Allah selamatkan daripada zina. InsyaAllah. Bahaya wa zina. Na'udzubillah min dzalik.